أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab. Dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti, kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani Yahya dan Ustaz Umar Yusuf yang telah meminda semula kitab Risalatul Tauhid ini. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Aman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama untuk selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat. Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi bacaan kitab Risalatul Tauhid yang telah dikarang kitab ini ataupun telah dipinda kitab ini oleh Ustaz Umar Yusuf, Al-Fadhil Ustaz Umar Yusuf dan Ustaz Abdul Ghani Yahya. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada muqaddimah kitab muka surat 5 bagi tulisan Jawi, tulisan Rumi ke surat 5. Hari itu kita berhenti kat mana? Ke surat 5. Mabadi. Mabadi. Yalah, Mabadi ke surat 5. Ya, Mabadi. Hari itu kita berhenti dekat Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian itu milik bagi Allah
Siapa Allah? Rabb, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin. Dan bermula selawat dan salam ke atas penghulu kita dan wa maulana dan ketua kita. Siapa penghulu kita dan ketua kita? Muhammad sayyidil mursalin, penghulu bagi segala rasul-rasul. Wa khatamin nabiyyin, dan penutup bagi segala nabi-nabi. Wa ala alihi, dan ke atas selawat dan salam tadi ke atas ahli keluarganya. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Ajma'in, sekaliannya. Tu semak je, belum hurai lagi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Pada pertemuan yang lepas telah sama-sama kita bincang mengenai Bismi. Dan pada pagi ini kita masuk pada perkataan Allah. Dengan nama Allah. Allah ialah lafzul jalalah. Allah adalah lafzul jalalah, lafaz yang sangat agung. Dan dipanggil juga, ulama panggil juga Allah ini sebagai Ismul A'zam, nama yang penuh dengan keagungan. Ismul A'zam, dia dipanggil juga sebagai Ismul A'zam. Ada? Mana? Saya ingatkan saya yang tak nampak. Sini. Sini tak? Kat tepi saya betul. Masya Allah. Boleh tak boleh dekat. Allah adalah Ismul A'zam. Nampak tak? Okay. Boleh? Ada? Sedap makan. Okay. Allah lama sekali dipanggil Lafzul Jalalah. Dan dia juga dipanggil Ismul A'zam.
Al-ma'bud bihaqqin wal mustaghna an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi an kulli ma ada nampak? Nampak ke? Boleh nampak ke? Nampak? Nampak? Tak nampak pendek. Betul kan? Oh. Kata ada cahaya sini kan? Tak ada. Allah lafzul jalalah ataupun situ. Tak dekat. Mana tu? Buka. Tu. Aku tu. Tu yang sebiji tu. Tak ada. Tu. Nampak? Okey. 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 Yang dalam Gmail ada ni. Nampak tak? Nampak kan? Dia tak nampak. Allah lafzul jalalah. Yang pertama sekali Allah itu adalah lafzul jalalah, satu lafaz yang sangat agung. Jalalah. Kemudian Allah itu juga dipanggil sebagai Ismul A'zam, nama yang teragung. A'zam ini dengan makna nama teragung. Kemudian Allah tu apa? Allah tu apa ni makna Allah? Allah itu adalah satu nama. Kalau kita pecahkan lagi, kita boleh pecahkan semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kat sini. Boleh dipecahkan. Al-ma'bud bihaqqin. Ma'bud. Al-ma'bud. Sorry. Al-ma'bud. 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 Betul-betul. Ismun lizatil wajibil wujudi. Al-ma'bud bihaqqin wal mustaghna an kulli ma siwahu
wal muftaqiru ilaihi an kulli ma adahu. Tepat tak apa, ngaji lambat lah. Mana? Al-mustaghna an kulli. Kulli. Kenapa dia baca kulli? Kenapa dia baca kulli? An kun harful jar. An tu harful jar. Huruf jar. Menjarkan, membaris bawahkan setiap kalimat yang berada di hadapan dia. Tak apa, pelan-pelan. Kali ni memang kita ngaji pelan-pelan. Tak silap Ustaz mati sebelum sampai Ar-Rahim. Apa? Angkulli ma siwahu. Wah, ma siwahu. Ni sekarang ni semua orang dah kena belajar bahasa Arab ni. Kenapa? Dah mula jinak-jinak dengan ayat-ayat Arab ni. Wal muftaqiru. Wal muftaqiru ilaihi. Wal muftaqiru satu kataan, ilaihi satu kataan. Ilaihi an kulli ma adahu. Tak apa mak, tulis je. Belajar pelan-pelan. Ni tak lama pun. Nanti dia dah ke depan tu dia tak adalah satu kataan. Cuma benda-benda yang ada dekat depan ni walaupun nampak simple tapi dia ada apa, maksud-maksud yang sangat hebat. Itu yang kita kongsikan. Jadi jangan apa panggil? Jangan terperangkap pula ustaz sekali datang sejam satu kataan. Sekali datang ni tengok sampai kat belakang ni berapa ratus kataan. Tak. Cuma mukadimah dia ni kita kongsi ni sebab apa? Sebab dia ada perkataan-perkataan yang perlu kita ketahui. Ismun li zatil wajibil wujudi. Al-ma'bud bihaqqin. Al-ma'bud bihaqqin. Wal mustaghna an kulli ma siwahu. Wal muftaqirru ilaihi an kulli ma adahu. Minta maaf tulisan tak cantik. Tapi kalau tulisan cantik orang tak tanya. Sebab tulisan tak cantik dia tanya. Tak boleh baca. Ni tak cantik ni tak? Dia ada lagi tak cantik nanti. Itu apa ni ustaz doktor. Boleh mak, boleh. Mak minta 20 kali lagi pun tak apa. Kita belajar pelan-pelan ni mak. Sebab saya nak semua orang dah mula mencatat, belajar mencatat, mula tu sabar tak apa, kita sama-sama sabar. Apa dia? Mana mak? Nombor 4 wal mustaghna. Wal mustaghna. Wal mustaghna an kulli ma siwahu. Kelebihan mak belajar mencatat. Kelebihan saya mengulang banyak kali untuk saya mengingat. Saya menghafal sebenarnya, saya mengulang-ulang ni, saya menghafal ni. Jadi kita dua-dua belajar mak. Saya belajar, mak pun belajar. Apa mak? Tak apa mak. Apa dia? Mak nak saya ulang lagi. Ismun lidzatil wajibil wujudi. Lidzatil wajibil wujudi. Al-ma'bud bihaqqin. Wal mustaghna an kulli ma siwahu. Wal muftaqirru ilaihi an kulli ma adahu. Ya. Baris. Okey. Macam tu lah.
Warna lain, warna lain. Nanti beli satu lagi marker warna merah. Nanti lagi. Ismun. Bizatil wajibil wujudi al ma'bud di bihaqqin wal mustaghna an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi an kulli ma'adahu. Nampak? Dia suruh kita letak baris, lepas tu dia ambil cancel je. Sekati je. Kita berdirilah, duduk apa semua, dia dari situ dia ambil cancel je. Sekati. Belajar. Tak apa mak, tak apa. Alah yang kecil-kecil dulu, muda-muda pun belajar. Dia belajar tu macam tu. Tak apa. Kan semua orang ada pen, ada pensel, ada pemadam, ada buku catatan. Sebab saya pun bukan ada buku catatan, seronok kan nak mengaji. Nampak catatan saya. Betul tak? Wah, semangat mengaji. Ini ustaz sampaikan, lepas tu balik kan. Kat rumah dah tentu tak mengulang lah. Kat sini kena empuk lah betul-betul. Betul tak? Kan? Biar ada istifadah kita belajar. Dulu masa kitab kecil dulu kan, masing-masing seronok je. Ni biar kita ada apa? Ada peningkatan. Tak apa lambat. Ini makna makna Allah. Allah ni ialah satu nama. Allah ini adalah satu nama. Ismun. Yang pertama sekali ismun. Siapa Allah ni? Ismun. Allah tu adalah satu nama. Allah tu sendiri adalah satu nama daripada segala nama-nama yang agung. Ismun azam. Allah itu, perkataan Allah alif lam lam ha adalah ismun, satu nama daripada segala nama-nama azam. Allah itu adalah satu nama daripada segala nama-nama azam. Al-asma'ul husna itu adalah sebahagian. Allah itu sebahagian daripada al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Nabi kata apa tentang al-asma'ul husna? Asma'ul husna, Nabi kata asma'ul husna itu nama-nama yang baik bagi Allah. Ada 100 kurang 1. Nabi sebut 100 kurang 1. Maknanya 99. Itu akhirnya kita letak nama dengan 99 nama. Adakah 99 nama itu hanya itu sahaja yang ada pada Allah? Tidak. Segala nama-nama azam dan segala-gala nama husna itu nama Allah. Cuma yang 99 tadi wajib beriman. Wajib beriman, tak beriman kafir. Tak beriman kafir. Kerana apa? Kerana dia telah ditetapkan. Dan salah satu daripada 99 tadi adalah Allah. Yang kita sebut nas'aluka ya man huwallah. Man huwallah, Allah. Kemudian yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ikut. Kerana apa Allah yang didahulukan? Kerana dia adalah ismul a'zam, lafzul jalalah.
Dan nama itulah yang Allah letakkan dekat dinding arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinding arash tu ada satu nama yang Allah Ta'ala letak kat situ, iaitu Allah. Allah. Bahkan kita nak ambil nama tadi, nak letak nama kita. Satu hari akak jemput satu orang ustaz datang, baru nak baca kitab. Ustaz pun memperkenalkan nama dia. Nama saya Allah. Tak ada. Tak boleh. Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Haram boleh. Bahkan JPN sendiri pun kalau pergi letak, cik nak letak nama anak, betul ke letak nama Allah? Tak boleh. Dia nama-nama yang tidak diboleh guna pakai. Kerana apa? Kerana dia adalah nama Allah, Ismul A'zam. Bahkan Allah sendiri pun memang tak mengilhamkan kepada sesiapa untuk menggunakan nama Allah tadi. Tak ada orang nak pakai pun. Tak berani nak pakai. Okey. Itu yang pertama. Nama tadi bagi siapa? Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kelima-lima ini adalah ciri-ciri Tuhan. Kelima-lima, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, keempat-empat. 4 ni mak. Ismun tadi itu adalah pengertian ataupun maksud ataupun gambaran kepada Allah tadi. Kemudian yang nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni, dia adalah ciri-ciri Tuhan. Yang ni pegang betul-betul ni. Sebab kalau kita faham 4 benda ni, 4 perkara ni mak, insya-Allah mak pergi ke mana, mak jumpa siapa sekalipun, sampailah ke muncak jumpa siapa tu? Dajjal. Dia mengaku diri dia Tuhan, mak balik-balik semula kat sini. Kalau ada ciri 4 ni, betul lah dia Tuhan. Tapi kalau tak ada ciri 4 ni, maka dia bukan Tuhan. Jadi 4 sifat ni adalah ciri ketuhanan yang memang takkan ada pada orang lain ataupun sesuatu yang lain. Yang pertama sekali, lidzatil wajibil wujudi. Lidzatil wajibil wujudi dengan makna apa mak? Zat wajib wujud. Zat yang wajib wujud. Zat yang wajib wujud. Apa makna zat wajib wujud? Zat, satu zat yang wajib wujud. Apa maksud dia? Maksud dia, nak tak nak mesti diwujud. Tak boleh tak wujud. Nak tak nak mesti wujud. Tak boleh dia tak wujud. Dan dia sedia aja. Itu zat wajibal wujud. Dia sedia aja. Dia tak boleh tak ada. Itu makna dia. Jadi kalau katalah dia tu ada ketika ada, ketika tak ada ketika ada ketika tak ada, maka ketika itu dia telah menyalahi zat wajibal wujud. Lawan daripada zat wajibal wujud iaitu zat yang mungkin wujud. Lawan daripada zat wajibal wujud iaitu zat yang mungkin wujud. Itu lawan dia. Apa maksud zat mungkin wujud? Iaitu zat, satu zat yang boleh ada, boleh tak ada. Lawan kepada zat wajibal wujud iaitu zat yang mungkin wujud. Apa maksud zat yang mungkin wujud? Iaitu zat yang boleh ada, boleh tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Itu dia. Jadi kalau kita jumpa sesuatu yang mengaku dia Tuhan, sebelum tu dia tak ada, kemudian dia ada, kemudian nanti besok dia tak ada, kemudian dia ada balik, maka dia bukan Tuhan.
Macam hari ni, besok lusa ada orang mengaku dia Tuhan. Dajjal keluar. Lepas tu dia mengaku diri dia Tuhan. Kita pun tengok dia. Oh, sebelum ni dia tak ada. Kemudian dia ada. Kemudian esok lusa dia tak ada. Maknanya syarat yang pertama, ciri-ciri Tuhan tu je dah tak ada dah. Tuhan ni mesti wajib wujud dan dia sedia ada. Dia sedia ada. Kalau macam kita ni macam biskut cik semua, kejap ada, kejap tak ada. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Ada kejap. Tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kejap ada, kejap tak ada. Itu kita. Yang dikatakan zat wajibal wujud. Itu ciri yang pertama Tuhan. Ciri yang kedua Tuhan iaitu al-ma'bud bihaqqin. Al-ma'bud bihaqqin. Apa maksud al-ma'bud bihaqqin? Yang disembah dengan sebenar-benarnya. Yang disembah dengan sebenar-benarnya. Apa maksud disembah dengan sebenar-benarnya? Yang pertama, maksud disembah dengan sebenar-benarnya iaitu dialah satu-satu tempat yang disembah. Dia satu-satu tempat yang disembah, yang patut disembah. Dan sembahan dekat situ dengan makna dua. Pertama, sembah dengan makna sujud. Yang pertama, sembah tadi ada makna dua. Yang pertama, sembah dengan makna sujud. Dan yang kedua, sembah dengan makna tujuan, matlamat. Nanti yang kata ikhlas, buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Jadi sembahan dekat situ dengan makna dua. Yang pertama, sembahan dengan makna sujud. Allah lah tempat sujud sebenar-benarnya. Dan yang kedua dengan makna tujuan, iaitu dengan makna apa sekalipun yang kita lakukan mesti tujuannya kerana Allah. Kerana Allah. Jadi ma'bud dekat situ dengan makna dua. Yang pertama makna sujud, dan yang kedua dengan makna tujuan, matlamat. Dapat tak? Dapat ke tak? Ni yang kat dalam ni pun ramai juga ni, dalam Facebook. Nanti kita raikan dia orang. Okey. Kemudian wal mustaghna an kulli ma siwahu. Wal mustaghna an kulli ma siwahu. Ciri-ciri yang keduanya, ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga Tuhan tu dia mesti mustaghna. Mustaghna dengan makna terkaya. Dan terkaya daripada kulli ma siwahu, tiap-tiap sesuatu selain daripada dia. Dianya tu balik pada Tuhan. Nya siwahu, hu tu balik pada Tuhan. Saya ulang lagi. Dan terkaya. Jangan risau, saya akan ulang lagi sampai mak semua dapat. Dan terkaya an daripada kulli tiap-tiap ma sesuatu. Ma sesuatu. Jadi kalau anak panggil ma sesuatu, siwahu selainnya nya Tuhan. Selainnya tu Tuhan. Wal mustaghna an kulli ma siwahu, dan terkaya daripada tiap-tiap sesuatu selainnya Tuhan. Tuhan ni dia mesti sifat mustaghna, dia mesti terkaya.
Okey mak, terkaya daripada tiap-tiap sesuatu selain daripada dia Tuhan. Apa makna terkaya kat sini? Terkaya dekat sini makna yang pertama dengan makna dia berdiri dengan sendiri dia. Dia berdiri dengan sendirinya. Dia berdiri dengan sendirinya. Yang kedua, dia tidak perlukan kepada sesuatu. Yang pertama makna mustaghna ni dengan makna dia berdiri dengan sendiri, dan makna yang kedua dia tidak perlukan kepada sesuatu selain daripada dia. Dia kaya. Itu dua makna. Dia berdiri sendiri, dia tak perlukan kepada sesuatu. Awak maksud berdiri dengan sendiri. Berdiri sendiri dengan makna, tu kita balik-baliklah nanti. Tu balik-balik semula kepada sifat wajib bagi Allah SWT, qiyamuhu ta'ala binafsih. Tu huraian kat sana nanti. Cuma pagi ni apa makna mustaghna? Mustaghna ni dengan makna dia berdiri dengan sendiri, dan makna dia yang kedua iaitu dia tidak perlu kepada sesuatu. Apa maksud tak perlu kepada sesuatu? Dia tidak perlu kerana sebab atas musabab. Tak perlu. Dia berdiri dengan sendiri, dia tak perlu sesuatu untuk membantu dia. Dan dia yang kedua pula, dia tak perlukan kepada sesuatu dengan makna dia nak buat satu benda, dia tak perlukan kepada sesuatu yang lain. Kerana atas kerana, sebab atas musabab, atas semua tak ada. Macam contoh, Allah SWT nak bagi sembuh kepada kita. Allah nak bagi sembuh atas penyakit kita. Allah Ta'ala tak perlu kita tunggu berdoa. Tak perlu kita tunggu. Kita berdoa baru Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala sembuhkan awak ni? Allah Ta'ala sembuhkan saya sebab Ustaz Imam Masjid tu di doa bagus betul. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala bergantung pada doa tadi. Tunggu doa dah. Habis kalau macam tu Ustaz, kita tak doa lah. Dah, kena doa. Kita doa sebab Allah tunggu kita doa. Tapi bila Allah Ta'ala tunaikan doa kita, bukannya Allah Ta'ala tunaikan sebab doa kita. Tak, dia memang nak bagi. Tak ada kena-mengena dengan doa. Itu contoh yang paling kecil, yang paling mudah, paling simple dan biasa berlaku. Biasanya bila kita doa aja, Allah Ta'ala tunaikan. Oh, ya Allah, mustajab betul doa dia ni. Jadi kalau kita bercakap dengan orang awam, boleh tak? Boleh. Tapi kalau kita bercakap dengan kita sama mengaji ataupun iktikad kita, tetap meyakini bahawa doa kita tidak memberi bekas. Itu cara dia, mak. Kau bercakap dengan kawan, doakanlah saya. Jadi lepas ni kita dah tak ada pula nak cakap, share doakanlah anak, kan? Doakanlah saya. Jadi boleh tak kita bercakap macam tu? Boleh. Tak ada masalah. Tak salah. Tapi iktikad kita tetap meyakini bahawa doa kita, Allah nak bagi sesuatu itu tak perlukan kepada doa. Macam tu. Jadi natural dekat situ lah, mak. Jangan sampai kita dah tak berdoa. Awak selama ni, saya nak tanya satu benda lah. Kenapa selama ni awak dulu-dulu selalu minta saya doa? Bagus bahasa awak. Tapi sekarang start mengikut Ustaz Adha punya kelas, dah tak ada doa, tak ada minta doa pula. Suami dia tanya kan? Isteri dia nak pergi mana-mana, saya dah tak ada dengar lagi awak minta dekat saya nak doa lah apa. Sebab doa ni Allah nak bagi, dia tak perlu kepada doa. Ustaz ajar Allah nak bagi sesuatu tak perlu kepada doa. Jadi tak perlulah kita nak minta doa ke apa. Ini Wahabi pun kau kepala, mak. Dia pun tak mengaku macam tu. Dah, minta perlu. Minta apa? Perlu. Tapi dalam iktikad kita meyakini, bila kita dah mengaji, kita tahulah bahawa selama ni doa kita tak berbekas. Tapi perlu tak kita doa? Perlu kita doa. Sebab kalau kita tak berdoa, kita sombong. Kita tak berdoa, kita tak tunai apa yang Allah Ta'ala perintah. Allah perintah suruh kita doa. Udu'uni astajib lakum.
Allah Ta'ala suruh kita berdoa, dia nak tunaikan. Ud'uni astajib lakum ni bukan bermakna kita doa Allah Ta'ala tunaikan, dah. Ud'uni astajib lakum ni memang Allah Ta'ala tengah menunggu kita nak menunaikan. Dia tengah menunggu tu, dia nak tunaikan. Itu dia. Wal mustaghna an kulli ma siwahu. Kemudian wal muftaqirru ilaihi an kulli ma adahu, dan terhenti kepadanya, nya tu balik pada Tuhan. Wal muftaqirru, dan terhenti. Muftaqirru, dan terhenti. Ilaihi, kepadanya, nya tu balik pada Tuhan. An kulli, daripada tiap-tiap. An kulli, daripada tiap-tiap. Ma siwahu, sesuatu selain daripadanya. Ma adahu, selain daripada denya Tuhan. Wal muftaqirru, dan terhenti kepadanya, nya Tuhan, an kulli, daripada tiap-tiap. Ma adahu, ma tu dengan makna sesuatu, adahu, selain daripadanya tu Tuhan. Wal muftaqirru, dan terhenti kepadanya Tuhan, an kulli, daripada tiap-tiap, ma, sesuatu, ma tu sesuatu, adahu, selain daripadanya tu Tuhan. Wal muftaqirru ilaihi an kulli ma adahu, dan terhenti kepadanya Tuhan. An kulli ma, daripada mana terhenti tadi? Daripada tiap-tiap sesuatu. Daripada tiap-tiap sesuatu. Adahu, selain daripada, selainnya Tuhan. Selainnya Tuhan. Selainnya Tuhan. Maksudnya apa, Mak? Maksudnya, ciri yang keempat Tuhan ni, dia mestilah tempat rujuk. Pertama sekali dengan makna tempat rujuk, tempat rajak, tempat kembali. Tempat rujuk ni makna apa, Mak? Tempat kembali. Tuhan ni mesti tempat kembali, tempat mengharap. Itu semua kat situ tu. Rajak, rujuk. Rajak dengan makna harap, rujuk dengan makna kembali. Jadi yang pertama sekali, muftaqirru tu terhenti tadi dengan makna apa? Makna rajak dan rujuk. Iaitu dialah tempat harap dan dialah tempat kembali. Siapa yang tempat kembali? Siapa? Semua selain daripada Allah. Selain daripada Allah, semuanya rajak dan rujuk pada Allah. Ini ciri keempat. Tak ada orang, tak ada sesuatu pun yang tak balik-balik pada Allah. Baik sama ada dia balik itu dengan makna zahir ataupun dengan makna batin. Apa makna zahir? Iaitu memang kita balik. Balik dengan sungguh-sungguh balik. Apa makna batin? Batin tu esok ke akhirat kita balik. Esok ke akhirat dengan makna batin tu, yang kita balik ke akhirat tu memang semua tu lagi tu tak ada orang yang boleh kata kat dunia ni bolehlah. Orang yang beriman dia baliklah pada Allah. Orang yang tak beriman dia tak balik pada Allah. Tapi bila sampai kepada hakikat balik, batin tu dengan makna hakikat balik, maka balik dekat akhirat besok, dia tak nak dia akan balik semula. Semua akan balik pada Allah. Semua setiap sesuatu tu akan balik pada Allah. Baik sama ada kau balik dengan makna syurga ataupun kau balik dengan makna neraka. Itu dia. Semua akan balik. Jadi muftaqiru itu dengan makna rajak dan dengan makna rujuk. Apa maksud rajak? Apa rujuk? Mesti mak minta tulis kan? Saya ni tak ada gini. Apa ni? Malah tadi suruh tulis dah. Rajak, ra, jim, alif, hamzah. Rajak. Rujuk, ra, jim, waw, ain. Rujuk.
rujuk dengan makna kembali. Rajak dengan makna harap, rujuk dengan makna kembali. Ada apa nak tanya? Dia dah penat mencatat je, tak ada tanya dah. Ya. Ingat tak kita belajar istighna dan iftiqar? Kalimah ilah. Tu balik sana mak. Inilah dia. Istighna dan iftiqar. Kan sebelum kita habis dulu kan kita ada satu bab dia cerita tentang istighna dan iftiqar bagi kalimah ilah. Jadi pagi ni saya tak nak pecahkan daripada perkataan Allah kepada ilah tadi. Nanti kalau saya pecahkan dekat situ, nanti lagi kita pening. Kita ambil asas je, kesimpulan daripada ilah tadi. Maka dia datanglah kat sini, iaitu dengan makna istighna dan iftiqar. Dia sama je. Istighna tu kat mana? Ni istighna mak. Ni istighna. Ni iftiqar. Itu dia. Okey. Jadi kesimpulannya apa mak? Kesimpulannya bahawa 4 ciri ni mesti ada. Yang pertama zat wajibal wujud, yang kedua mesti tempat yang disembah sebenar-benarnya. Apa maksud sebenar-benarnya? Iaitu yang disembah dengan sesungguh-sungguhnya. Dia tak boleh dengan main-main, dengan sambil lewa, ataupun boleh acuh tak acuh, ataupun waktu kita nak kita sembah, kita tak nak kita tak sembah. Itu sebabnya ada dosa, ada pahala. Kau sembah kau dapat pahala, kau tak sembah kau berdosa. Dalam bab ma'bud ni mesti sembah sungguh-sungguh. Kemudian mustaghna, dia terkaya. Allah Ta'ala ni dia terkaya dengan makna dia berdiri dengan sendiri dan dia tak perlu kepada sesuatu yang lain. Allah Ta'ala dia kaya. Itu sebabnya sampai tahap Allah syariatkan ke atas kita, apa sekalipun perkara kita buat, kita dapat. Kita tak buat, kita juga yang dapat. Apa maksud kita buat, kita dapat? Kita taat, kita akur, kita ikut, maka kita dapat kebaikan. Kita tak buat, kita tak akur, kita tak ikut, kita engkar, maka yang mudarat kita juga. Itu yang kata buat dapat, tak buat pun dah dapat. Sebab hidup atas dunia ni mak, kalau kau ikut, kau dapat kebaikan. Kalau kau tak ikut, maka kau dapat juga tapi keburukan. Dia tak ada duduk kat tengah-tengah. Kalau buat dapat, tak buat tak dapat. Sama macam budak pergi sekolah. Budak pergi sekolah mak, dia belajar sungguh-sungguh, dia dapat. Tapi kalau dia tak pergi sekolah, dia dapat juga tak? Dapat bodoh. Dapat juga. Bodoh tu ada kerosakan tak? Ada kerosakan. Jadi macam mana pun dia tetap dapat. Namun tak dapat tu tak ada. Hidup atas dunia mesti dapat. Sama ada dapat kebaikan ataupun dapat keburukan. Dapat mesti ada. Itu sebabnya jangan kita rasa bila kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Dapat juga. Tapi dapat kerosakan. Apa pun perkara yang berlaku pada hari ini, kerosakan yang berlaku pada hari ini dalam masyarakat kita, kerosakan sistem politik kita, kerosakan sistem pendidikan kita, kerosakan institusi rumah tangga kita, agensi agama kita rosak. Semua rosak mak hari ni. Realiti yang berlaku rosak. Kenapa jadi rosak? Kerana kau tak ikut cara Allah. Bila kau tak ikut cara Allah, apa yang kau dapat? Dapat tak? Dapat kerosakan, dapat kehancuran, dapat kemudaratan. Jadi sekarang ni nak tak nak memang kena ikut. Nak tak nak kena ikut. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab lain juga, ulama sebut secara jelas. Dalam contohnya dalam kitab sirah yang dihurai oleh Syekh Sa'id Ramadan Buti, dalam bab kesatuan dan persatuan di antara muhajirin dan ansar, itu satu kewajipan bagi orang muhajirin dan ansar
dia kena ada kerjasama yang baik. Muhajirin kena bagi, kena melakukan hijrah, kewajipan berhijrah, dan bagi Ansar berkewajipan untuk menolong. Kalau kita hari ini pula mak, kita ambil contoh kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin. Bagi mereka hari ini dia wajib keluar. Dia wajib keluar. Dan bagi kita pula kena bantu. Kita pula bantuan kat situ ada dua mak. Pertama dengan bantu ketenteraan, tu sebut Syekh sendiri. Bantuan ketenteraan. Dan yang kedua bantuan harta. Ini wajib pada kita ni. Tapi benda ni tak berlaku. Yang sahabat kita di Palestin pun tak berlaku kerjasama yang baik di antara Fatah dengan Hamas, maka kehancuran tu berlaku, kerosakan. Dan kita yang duduk kat negeri luar ni pula tak membantu dengan cara, sampai terpaksa pula sahabat-sahabat kita naik kapal sumut tu, yang sampai tahap macam tu. Kita patut menghargai mereka, sebab mereka mewakili kita. Kalau tak ada seorang pun pergi, langsung kita berdosa. Itu sebabnya kita kena fikir benda-benda macam ni. Dan benda ni takkan boleh digerakkan ataupun tak boleh dilaksanakan kecuali dengan jiwa mak. Dengan jiwa. Jiwa ni pula dia takkan datang kecuali dengan faham. Faham ni dia takkan datang kecuali dengan ilmu. Tak ambil mudah je lah mak. Tengah hari ni kejap lagi mak balik, mak masak. Betul tak mak masak? Orang masak dengan jiwa dengan orang masak yang tak ada jiwa lain. Betul tak? Orang masak dengan jiwa dia campak je, kuah bening je mak. Tak ada apa-apa pun. Telur dia campak telur, dia buat kuah bening je mak. Tapi abang tu menghirup, dia punya hirup panjang. Tapi kalau masa mak masak tu tak ada jiwa mak, jiwa tu tak ada, tak capai, memang tengah boring, malam tadi tengah sakit hati dan sebagainya, jiwa tu tak ada, ataupun waktu masak tu memang ilmu tu pun tak ada. Ayam masak merah tu power mak. Tapi sebab tak ada jiwa, yang makan tu pun dia jawab apa? Boleh lah. Macam tu juga hidup, begitu juga perjuangan. Kita perlukan kepada jiwa. Bila ada jiwa, tengok mak, orang berjuang yang ada jiwa. Contoh sekarang ni yang tengah meletup dekat negara kita, siapa? Rafidah, betul tak? Yang mempertahankan Sungai Baru tu. Kita tak habis fikir mak, seorang perempuan yang boleh duduk gelebang-gelebung kat situ seorang-seorang diri mak. Seorang diri, 6 bulan dia seorang diri mak. Dah lepas nak kena tu baru seorang-seorang turun. Ni kemudian, yang turun sekarang ni kemudian. Tu pun masih dia henyak. Sebab apa mak? Sebab jiwa. Dia apa pun jiwa. Yang abah selalu petikaikan mak pagi-pagi, mak bercakap dengan bunga tu kan. Sebab jiwa. Abah dia tak ada jiwa ni ada. Sebabnya mak perlu. Kita ni duduk atas dunia ni kena jiwa. Kena ada jiwa, barulah kita sampai balik pada Allah dengan sungguh-sungguh. Wal muftaqiru, dan Allah Ta'ala itu tempat terhenti. Daripada sinilah kita belajar mak, macam mana nak letakkan Allah. Itulah segala-galanya. Pegang sungguh-sungguh. Dekat sinilah kita nak cuba tanam dan kita boleh pasakkan keimanan dan keyakinan kita pada Allah dengan sebenar-benar keyakinan. Selama ni mak, kita hanya berjalan atas percakapan lisan semata-mata. Betul tak? Yakin tak dengan Allah? Yakin. Siapa bagi rezeki? Allah. Siapa yang cukupkan kita? Allah. Siapa ni? Allah. Suami dia sakit je, alamak, abang janganlah mati bang. Suami sakit baring, dah tak boleh buat apa-apa kan, dia pegang, sayang-sayang, tapi dalam masa yang sama hati kecil risau. Siapa nak bayar rumah, siapa nak bayar kereta, siapa nak jaga anak, siapa nak jaga kita, yang selama ni dia yang cari rezeki. Jadi dengan belajar benda ni mak, keyakinan yang dipenuhi dengan ilmu, diisi dengan ilmu, dengan benda ni, pengertian yang benar-benar faham, maka insya-Allah mak, apa sekalipun berlaku, bukan maknanya sampai kita kata bang abang nak mati bang, saya tak heran dah, tak kisah. Tak adalah sampai ke situ. Tapi setidak-tidaknya hati kecil kita tu tak bermain dengan kerisau. Sebab apa? Sebab kita yakin bahawa hidup kita ni atas Allah. Atas Allah. Cuba bayang mak, dekat Aceh ada satu kampung dipanggil kampung janda. Kampung tu kampung janda, semua janda mak. Macam mana boleh jadi kampung tu kampung janda? Sebab orang lelaki dia semua mati.
Waktu berperang di antara Aceh dengan Indonesia, ingat tak gam gerak Aceh Merdeka tu? Kampung tu setengah daripadanya mereka berjuang dan setengah lagi itu ditangkap dan dibunuh di depan isteri diorang semua sekali. Sehingga kampung tu tidak ada lelaki. Tak ada lelaki langsung, mak perempuan. Menangis tak diorang? Menangis kehilangan suami, tetapi mereka tak menangis untuk meneruskan kehidupan. Kenapa orang Aceh boleh buat macam tu, mak? Sebab mereka ni, mak, diorang sampai hari ni masih lagi lepas je sembahyang zuhur pergi menasah ngaji kitab kuning, mak. Lepas je sembahyang zuhur, pagi diorang pergi sawah. Pagi dia pergi sawah lah. Ada yang pergi menoreh lah. Balik pergi sawah, dia pergi masak. Lepas masak sembahyang zuhur, mak, lepas sembahyang zuhur diorang pergi menasah ngaji. Semua orang. Kita hidup ni yang boleh jadi kuat ni, mak, sebab ilmu, mak. Tak ada benda lain. Ya Allah tinggikan nilai kita dan dekat hati kita ni, tak ada jalan lain kecuali hanya satu jalan sahaja yang disediakan oleh Allah, iaitu jalan ilmu. Itu sebabnya ni yang kita cari ni, mak. Apa pengertian Allah yang sebenar-benar untuk kita cari ni? Sebabnya kalau benda ni kita tak faham betul-betul tu, akhirnya hanya sekadar lisan. Tiba-tiba sampai satu ketika Allah uji kita, kita kata apa? Yelah, engkau cakap sabar boleh lah, engkau tak duduk tempat aku. Padahal dia ketua muslimah. Dia yang panggil ustaz tiap-tiap hari. Bukan sinilah, tempat lain. Sekali sampai dia diuji, dia boleh cakap macam tu. Maknanya dia tak memahami. Berlaku tak? Banyak berlaku benda ni. Kita cari ilmu nak benda tu, mak. Nak sampai faham dan sampai jiwa. Bila sampai masa Allah sendiri yang nak didik kita, hati tu dah bersedia dengan ilmu untuk dijadikan panduan. Ujian tetap ni, mak tak cari, mak tengoklah. Mak ngaji ni bukan ngaji kosong ni, mak. Setiap ngaji balik tengoklah. Allah akan uji, mak. Tapi ujian itu bukan bermakna Allah Ta'ala tak suka. Allah nak bagi hakikat ilmu. Allah nak bagi hakikat. Ini yang kita belajar ni, mak. Ini apa panggil? Dipanggil apa? Ini dipanggil apa? Alah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini dipanggil teori. Terima kasih Allah. Dipanggil teori. Yang kita belajar teori, yang mak catat ni teori. Kejap lagi mak balik-balik, na'udzubillah lah. Tiba-tiba jadi musibah. Itu praktikal. Itu hakikat ilmu yang Allah nak bagi. Yang kejap lagi kita akan diuji. Kita diambil apa yang kita sayang. Itu semua hakikat ilmu yang sampai masa Allah nak bagi pula iman yang sebenar-benar. Ni sekarang ni belum pembinaan iman, ini baru panduan. Dia tak sampai berapa persen, mak. Kejap lagi yang sampai hilang. Suami dia hilang, anak dia hilang. Allah akan ambil dia tak ambil benda yang mak tak suka. Kan? Dia tengok muka suami dia kan, dia tunggu. Bilalah suami ni nak mati, dia kata. Kan? Tiba-tiba suami dia mati. Allah tak ambil benda yang dia tak suka. Allah akan ambil benda yang paling dia suka. Tapi ketahuilah, waktu itulah sebenarnya Allah tengah ajar dia tentang ini yang sebenar, supaya dia balik pada Allah. Jadi sekarang ni teori dan inilah panduan waktu Allah Ta'ala nak bagi hakikat ilmu yang sebenar. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa nak tanya? Tak ada. Yang tanya kan tak balik. Boleh paling minit. Jadi insyaAllah itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita dalam ketaatan pengabdian kepada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita kembali dengan tasbih kafarah bersatu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.